Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah alaina abwaaba fadl wa anshur alaina khaza'ini rahmatik. Allahumma aftah alaina abwaaba fadl wa anshur alaina khaza'ini rahmatik. Allahumma aftah alaina abwaaba fadl wa anshur alaina khaza'ini rahmatik. Amin 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 ya rabbal alamin. Yang dimuliakan lagi diraikan Tuan Imam, Imam Tarawih, ahli-ahli jawatan kuasa, seterusnya para tetamu Allah Subhanahu wa ta'ala yang diizinkan oleh Allah, yang dijemput oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan malam yang ke-13. 13 ke 12? 13 lah. Masya Allah, tabarakallah. Sedap tidak sedap yang kita berdoa daripada awal, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan persampaikanlah kami pada bulan Ramadan. 13 Ramadan dah pada malam ini. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya bukan takat isi di tempat ini, saya turut bersama-sama dengan tuan-tuan muslimin muslimat untuk menghidupkan. Bukan sekadar kita nama hadir semayang tarawih sebentar tadi. Kita hadir tak semayang isyak tadi? Hadir. Siapa kata nak pergi tarawih saat hari? Abang di rumah nak pergi tarawih saat? Dah, kita main isyak dulu. Dan celah-celah semayang tarawih tadi kita berselawat. Ada abang nak pergi selawat saat di masjid? Tak abang pun. Faham dah. Dan itulah rangkuman yang para alim ulama kita buat. Dan kita sedang merujuk dan mengikut kaedah yang diperasaskan oleh Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Imam Malik dia duduk di Madinah. Tiap habis 4 rakaat dia cemburu tengok dengan orang-orang di Mekah habis 4 rakaat dia boleh tawaf. Jadi kaedah ini yang kita guna pakai sekarang. Fadlan minallahu wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah. Itu. Kalau kita kat di Yaman tu takat tu je. Lepas tu dia bangun sapu terus. 20 rakaat ni takat 30 minit 40 minit. Saat lagi ligan pergi masjid lain pula. Hinggakan satu malam habis hampir-hampir 200 rakaat. Nak cari apa tau? Tanya depa, cari apa? Mencari, mengejar yang Allah hamburkan, Allah hamparkan, Allah bukakan kepada umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan seluas-luasnya. Habis tarawih selagi tak habis lagi. Kita pergi tang mana lagi habis tarawih? Kalau passion hak zaman dulu ada murai no. Kalau saya sendiri lagi tengok lagu mana. Kalau tidak murai di sini, murai di rumah, ada cara juga. Walaupun kita duduk berhalaqah dengan keluarga juga dikirakan ibadah. Hatta hak tidur tadi tak baca Quran pun, tidur itu juga dikira ibadah. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu orang-orang di Yaman masuk saja satu Rajab, mereka bukan sekadar mendoakan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan tadi, mereka turut berpuasa dengan satu Rajab. Macam juga kita, tapi hak kata macam juga kita tu hak puasa lah. Hak tak puasa tu banyak daripada hak puasa. Dan mereka menambah Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Baca tu tiap-tiap lepas semayang bunyi serupa lebah berdengung. Punya mereka betul-betul merebut. Bila tu? Rejab, tak masuk lagi Ramadan. Mereka mengkhatamkan Al-Quran seminggu sekali. Bukan orang kata hanya sebahagian, tak, majoritinya begitu. Mengkhatamkan Al-Quran pada setiap hari Khamis. Lepas tu tak ada masalah lah no, kalau nak khatam bulan Ramadan ni. Kita nak khatam bulan Ramadan tu pun pada malam 27. Tu pun dia marah, mana kain pelekat aku tadi. Patutnya dapat sekali ni.
Allahu Akbar. Ada gharad, ada maksud-maksud yang tertentu. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang saya cerita ni bukan cerita, tetapi adalah gambaran sebenar. Habis saja daripada maghrib tadi, sesuai dengan tajuk kita pada malam ni, Ramadan satu latihan. Habis maghrib tadi ni, mereka buat apa? Bukan setakat azan maghrib, mereka makan kurma, minum air, terus mereka solat maghrib dulu. Kita sapu murtabak juga, nama yang makan hak ringan-ringan dulu. Bukan kurma dengan ayam masak saja, tak. Mana kuih-kuih yang sama waktu dengannya dululah. Selepas itu apa dia? Lepas tu semayang. Maghrib saja kita pun, tu pun habis-habis tengok Tok Imam panjang sangat zikir ni. Kita dulu pergi duduk tang talam tu, tang meja tu, tang pinggan, tang juadah tu. Mereka menghabiskan dengan 6 rakaat solat sunat tasbih la ilaha illallah. Kebut dan pulun sungguh. Seolah-olahnya esok dah tak ada dah Ramadan. Itulah gambaran cara kehidupan mereka meraihkan tetamu Ramadan yang sedang ada ni. Masya-Allah tabarakallah. Ini bukan cerita, inilah gambaran sebenar. Bahkan 6 rakaat solat sunat tasbih tidak seperti yang kita gambar-gambarkan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Yang tu 2 rakaat 45 minit. Siapa nak tunggu? Mereka 6 rakaat boleh habis dalam tempoh 30 minit ataupun 25 minit sahaja. Selesai makan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kita boleh buat tak boleh buat? Tak sahlah cerita 6, cerita 2 sudahlah tiap-tiap lepas maghrib. Tapi cerita 6 tak boleh buat semua, kata Imam Ghazali. Kalau kita tidak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Jadi kita buat. Siapa dia buat tu habuan dia. Ada orang lain buat boleh kat kita? Tak. Ini habuan kita masing-masing. Inilah Ramadan yang telah pun dihamparkan kepada kita, yang telah pun disajikan dengan pelbagai daripada kita. Sebab itu kita tengok pada hadis riwayat Ibnu Hibban, tang hak pasai pijak naik Nabi naik atas mimbar tu kita makruf dan maklum, cuma tak tahu macam mana praktikal dan cara pelaksanaan. Nabi naik, Nabi sebut amin. Sahabat tengok, siapa Nabi sebut amin? Nabi naik tangga mimbar sebut amin. Naik lagi tangga mimbar sebut amin. Habis selesai diringkaskan cerita. Sahabat tanya, sebab apa tadi ya Rasulullah engkau menyebutkan amin? Rasulullah pun cerita, aku naik tadi tiap-tiap tangga mimbar ku sebut amin sebab malaikat Jibril mendoakan umatmu yang datangnya Ramadan, tapi sampai habis Ramadan dia tidak mendapat apa-apa pengampunan daripada Allah. Celaka umatmu. Nabi sebut amin. Nabi ni dia sayang dekat umat dia. Nabi begitu sayang kepada umat dia sehingga dia menyimpan satu doa apabila dia bangun di padang mahsyar nanti. Dia akan mendoakan untuk umat dia. Nabi lain guna habis dah sayangnya Nabi kepada kita. Tapi kenapa Nabi mengaminkan yang celaka daripada malaikat Jibril tadi? Tengoklah, mereka yang bergembira dengan datangnya Ramadan baru gembira. Ramadan tak masuk lagi, sonok dengan Ramadan, buat kenduri sambut puasa, panggil habis mai sebab sonok Ramadan, ahlan wa sahlan. Tiba-tiba dengan nak masuk Ramadan dia rasa seronok, Allah ampun dosa dia. Hak tu tak masuk Ramadan lagi, masuk Ramadan dengan macam-macam lagi Allah bagi. Buat amalan sunat, diberi pahala macam buat amalan fardu. Contohnya iktikaf. Jangan lupa iktikaf walaupun malam ke-13. Oleh kerana kita nama manusia yang asalnya daripada perkataan nisyan, bermaksud pelupa, dia duk lupa situ. Tak niat lagi iktikaf. Kalau kita niat iktikaf, saya ulang, tak apalah ulang. Idza takarrara tahaqqaqa, bila diulang-ulang ni dia kuat sikit. Kalau kita niat i'tikaf, nawaitul i'tikaf macam hak tulis di situ, fi hadzal masjid sunnatan, buat amalan sunat dapat pahala macam fardu. Saya kata betul-betul saya malas. Kalau tuan-tuan nak kata tuan-tuan rajin, silakanlah. Saya malas. Maka
saya buat lagu mana. Ini kaedah yang kami mengaji dan kami belajar. Kita nazar saja, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid, nazar lillahi ta'ala. Ku nazar nak i'tikaf. Nazar ni hukum dia apa dia? Hukum dia wajib. Wajib buat. Tak buat berdosa. Jangan duk nazar di rumah lah, nazar dalam masjid ni. Nazar apa dia? I'tikaf. Nazar apa? Baca Quran. Nazar apa? Satgi tabung. Tabung lalu dah tadi. Nak bubuh. Nazar nak sedekah. Tak jadi sunat dah tu sedekah tu. Tak jadi Quran tadi tu jadi sunat dah. Nak tadarus lagi, lepas habis tarawih lagi nak tadarus. Dia tak jadi sunat dah. Dia jadi wajib. Jadi bila wajib apa dia? Diganda puluh hingga ratus kali ganda. Masya Allah, macam-macam bulan Ramadan. Bukan dengan satu ayat dibalas, dengan satu huruf. Masya Allah, Masya Allah. Apa lagi? Benda apa yang kita buat tadi? Semua, hatta kita sebut tadi dah, tidur pun dapat pahala. La ilaha illallah. Sebab itulah Nabi mendoakan umat ni, macam mana boleh tak boleh dapat apa-apa. Akhirnya Nabi pun aminkan, celaka lah. Boleh no? Boleh. Apa kita tengok yang boleh menyebabkan dia jadi celaka? Dia rasa azab dengan marinya Ramadan. Kalau tu imam baca panjang, dia berasa payah. Kalau rasa lengoh, duduklah sembahyang sunat. Tapi kalau boleh bergagah lagi, siapa-siapa yang dia sembahyang dengan qadar payah dia tu, mari jalan kaki dengan mari naik motor, pahala tak sama. Oh tu, nak detail satu-satu tu. Mari naik motor dengan mari naik kereta tak sama. Mari naik kereta ada aircon dengan kereta tak ada aircon tak sama. Tu dia kalau nak detail. Allah Maha Adil. Satu persatu hisab dia perhalusi kepada kita. Tengok. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis mimbar ni dia terkait dengan Ramadan kita. Apalagi daripada dua yang diaminkan oleh Nabi tadi. Nabi mengaminkan juga umatmu yang ada mak dan ayah. Sebab tu malam ni saya edarkan risalah hadis. Ini saya bukukan sebab ketika saya di Yaman, saya tidak sempat untuk pulang melihat jenazah ibu saya yang meninggal setahun lepas. Ayah saya kena stroke. Ayah saya abang kepada Tuan Guru Haji Adnan. Abang kena stroke 2021. Ayah saya. Mak saya meninggal tahun lepas. Orang hak jaga meninggal dulu. Ayah alhamdulillah masih dipanjangkan umur sampailah ketika saat ini. Maka kita bukan orang yang hebat, bukan orang yang kuat seperti mana dalam kisah. Kalau nak cerita, dia panjang pula. Sayyidina Umar berjumpa dengan seorang perempuan duk kokong. Perempuan kokong. Faham tak? Kokong ke kekong? Tak apalah, syarat faham. Kokong. Sayyidina Umar tengok satu hari seorang perempuan duk kokong ayah dia. Tengok dalam kitab Muhimmah. Kokong ayah dia tu letak sat pi mana nampak ayah dia nangis huk serupa budak-budak dia main. Kadang-kadang dia layan ayah dia main pasiak. Serupa budak-budak. Dia pi dekat perempuan ni, dia kata, Sayyidina Umar kata, hang tak mau nak kata, kesimpulannya Sayyidina Umar kata, hang ni betul-betul memenuhi apa yang tanggungjawab sebagai seorang anak lah. Maka dia kata kepada Sayyidina Umar, tak betul apa yang hang tengok tu, ya Amirul Mukminin. Sebab apa tak betul? Hang buat dia kira betul dah? Belum. Walaupun hang nampak aku kokong dia nak turun, aku letak dia nak main pasiak, aku layan dia, aku tinggal dia teriak, aku main dekat dia. Walaupun macam tu tak sama. Dia bela aku, dia membesarkan aku dengan niat dia adalah untuk supaya aku besar dan sihat. Sedangkan aku jaga dia, bela dia dengan niat bilalah nak mati teruk aku ni. Tak sama tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kisah itu memberikan kepada kita pengajaran dalam bulan Ramadan yang bersabitan. Satu hadis Nabi
Yang berkenaan mimbar ni, Nabi langkah satu mimbar, Nabi sebut amin. Mereka yang dikurniakan ibu dan ayah, tetapi tidak menjadi penyebab kepada mereka, sebab kepada mereka untuk masuk ke syurga, celaka dia. Nabi sebut amin. La ilaha illallah. Buka puasa tadi tanya tak mereka makan apa kalau ada mak dan ayah lagi. Kita nak sambut Syawal je kan baru teringat kat mereka. Bagaimana perbuatan baik kita itu dikira sama seperti mana ibadah sembahyang, puasa dan lain-lain ibadah. Birrul walidain masuk dalam perkara ibadah buat baik kepada mak ayah ni. Sebab itu hadis-hadis ni kita kumpulkan. Pertama bukan untuk tuan-tuan dan perempuan. Pertama untuk diri kami dulu. Maka kedua barulah untuk tuan-tuan muslimin muslimat. Sebab itu kita nak hadis ini kita baca di bulan Ramadan. Tu cara inisiatif kami. Kalau ada hak lain silakan. Sebab apa? Kita habaq dah tadi. Bulan Ramadan ini bulan dihamparkan berbagai daripada perkara-perkara ibadah, tapi sayang ada hak rasa azab bulan Ramadan tu. Tu dia mari macam-macam. Hak salah satu hak kita tahu dah memang plastik hitam lah. Dia cukup azab. Mari bulan Ramadan 1 Rejab dia tak belajar puasa lagi. Syaban tak puasa. Tup umum kata esok puasa. Ai, kawan gelisah. Plastik hitam tak ada lagi ni. Cara dia rasa azab. Tapi bila mari Ramadan dengan cara yang kita gambarkan seperti orang-orang tarim, mereka duk tunggu duk masuk Ramadan ni seolah-olah macam bunyi whistle. Prit 1 2 3. Sebab tu kalau kita sampai ke sana, tuan-tuan nanti akan faham. Habis semayang ni, dia keluar berjerabu, naik motor, hak start cara engkau, hak starter cara starter. Depa tak apa banyak naik kereta lagu kita. Kita banyak naik kereta sebab tu jam. Saya pelik sungguh. Apa dia berderek daripada Sungai Karangan sampai ke sini? Tak ada apa pun. Rupanya seorang naik sebiji kereta. Padan nak sampai Masjid Najah. Dulu masa balik dulu tak apa jam pun. Sampai setara tu. La ilaha illallah. Nampak sangat. Dulu tak jam. 2023 dulu tak jam. Main balik lah ni jadi jam. Mereka pederah nak balik rumah kah? Kita kata dah tadi apa dia? Pi pula masjid satu lagi 20 rakaat pula. Habis masjid kedua 20 rakaat, pi masjid lain pula 20 rakaat. Hampir 200 rakaat satu malam. Hak kita sebut Imam Malik tadi, dia solat tarawih sebanyak 36 rakaat. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini nak bagi tahu kepada kita merebut, mengejar. Tu dah tengok kadang-kadang ada promo di kejarlah Ramadan di 10 yang terakhir. Kejar lagu mana? Lagu hak duk habaq ni. Apa saja yang ada yang dihamparkan kepada kita, rebut, ambil, jangan duk tahu. Hadis tadi juga sebut yang berkenaan mimbar ni, apa dia lagi? Nabi amin. Mereka yang mendengar nama umatmu, Jibril kata kepada Nabi. Umatmu yang mendengar namamu. Umatmu yang mendengar namamu tapi tak sambut balik sallallahu alaihi wasallam. Celaka juga umatmu. Nabi sebut amin. Pasal apa? Pasal dengan kita menyambut nama Nabi, berselawat tu lah, dapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita bagi salam, ada satu malaikat yang khas akan mengirimkan salam kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak mati. Jangan duk ingat Nabi mati lagu kita. Tak. Nabi itu tidak mati, dia cuma berpindah alam. Kita duk kata dia mati lagu kita, kita silap, dan kesilapan kita itu nanti akan kita saksikan di akhirat. Tu. Satu kita insya-Allah dengan majlis ilmu yang dihamparkan oleh pihak masjid, yang dihidangkan oleh pihak masjid, kita rebutlah supaya ada kefahaman. Man yuridillahu bihi khairan yufaqih fid din. Siapa-siapa yang Allah nak pada dia kebaikan, cara lagu mana? Yufaqih fid din. Allah akan bagi dia faham agama. Nampak duk lama tak faham-faham tu, Allah tak mau bagi aku jadi baik kah? Mau ada muhasabah lagu tu. Baik tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tengok dekat sini dia kata dekat 15-20 minit sajalah maksimum. Cukup dah tu. Orang cerdik ni cakap sikit dia faham lah. Tapi kalau orang tak cerdik, habaq pi lah panjang mana, tak faham-faham. Jadi kita orang-orang yang cerdik,
semalam pun ada, malam esok ada. Maknanya setiap yang kita nak ilmu kita jadi berkat, dapat sikit terus amal. Gitu juga dengan hadis yang kita simpulkan di dalam risalah ni. Sebenarnya kami ada pelajar 2 orang lagi daripada sini, dah kita hantar ke Yaman, dah habis dah setahun lulus, alhamdulillah, bahasa Arab di sana. Tapi daripada kita bagi tambahan lagi 1 tahun untuk mereka habiskan di sana. Ya, madrasah kita Tarataan Ilmu Haji Abdul Majid ni bernaung di bawah pondok Sungai Karangan juga. Jadi 2 pelajar ni nak tambah setahun lagi kena banyak yuran pun boleh tahan juga. Dulu hadiah pergi tahun pertama lagi mahal, 20,000 terus seorang. Ni tahun kita suruh tambah bermula April ni, sampailah April tahun depan 10,000 sahaja. Jadi kita duk congak mai ada 2 orang, mana 20,000 lah. Kita bahagi-bahagikan, jadilah 1000 slot. 1 slot RM20. Tuan-tuan, kitab yang kita bagi ni tak bawa duit ke, inilah peluang kita untuk merebut mereka-mereka ahli Al-Quran, sempena nuzul Quran nak mari ni. Kita azam kitab ni, risalah ni kita balik nak baca, barcode ada di belakang, kita infak untuk mereka belajar di sana, insya-Allah menjadi saksi kita di akhirat. Kita bangkit sama-sama, muka sorang-sorang akan ditanya apa perkara yang kita bagikan kepada agama yang kita mengaku cinta. Saya boleh jawab dah bahagian saya. Tuan-tuan juga rebutlah dengan habuan tuan-tuan masing-masing. Dengan peluang yang kita buka ni, 1 slot RM20, boleh ambil risalah ni. 1 slot RM20, ambil risalah ni. Duit tak bawa, tak usah buat cara lama lah, cara baru pakai QR. Balik rumah dulu. Ataupun dia nak QR 10 akhir Ramadan pun boleh, nak rebut malam-malam Lailatul Qadar, tak ada masalah. Jadi kalau kata hari tu Ustaz mai buat mai dah, hari tu kami ada dah di rumah, baik bagi kat adik-beradik pula, tak ada masalah. Masuk sedekah kita pula, sedekah kat ustaz lagi, sedekah kat pelajar lagi, sedekah kat adik-beradik lagi. Tu pun cara shortcut juga. Cerita je lah. Tapi apa pun hendak tak hendak, atas diri kita masing-masing. Yang baik daripada Allah, yang lemah, yang kurang, yang tak sempurna daripada diri kami yang diberi amanah dalam menjalankan amanah-amanah yang telah diberikan. Mudah-mudahan Allah terus memimpin kita, terus membantu kita, terus memperkuatkan kita untuk menghadapi liku-liku hidup. Sementara amanah nafas yang masih berhayat, terkandung hayat pada jasad kita ini, mudah-mudahan mati kita dalam husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup sedikit dengan doa. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah, kami berdoa ringkas pada malam ke-13 Ramadan ini, ya Allah. Yang pertama, ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, pertama-tamanya kami mohon agar diampunkan dosa kami, ya Allah. Ya Allah, pertama-tamanya kami memohon kepadamu agar diampunkan segala dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, kau makbulkanlah semua doa yang telah pun kami aminkan bersama-sama dengan imam tarawih sepanjang kami menghidupkan Ramadan ini, ya Allah. Ya Allah, kami juga memohon dengan kesempatan Ramadan yang kau berikan kepada kami, ada ibu ayah kami yang masih ada dan juga yang telah tiada, maka kau ampunkanlah juga dosa-dosa mereka atas setiap titik susu mereka, titik peluh keringat mereka, membesarkan kami dengan keadaan yang begitu susah, ya Allah. Kau balas balik semuanya tanpa tertinggal sedikit pun, ya Allah, dengan sebaik-baik balasan daripadamu, ya Allah. Dan tempatkanlah dengan sebaik-baik tempat, ya Allah, tambah-tambah di dalam bulan Ramadan ini dengan sebaik-baik tempat dan sebaik-baik penghargaan daripadamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kau berikanlah kepada kami kelebihan-kelebihan Ramadan yang telah kau kurniakan kepada para walimu, para orang-orang soleh yang kau cintai. Sebagaimana kau mencintai mereka, maka kau cintailah juga kami di bulan Ramadan ini, dan tunaikanlah segala hajat kami dunia dan akhirat, ya Allah, ya qadiyal hajat, ya qadiyal hajat, ya qadiyal hajat. Terakhir kami mohon kepadamu, matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah, ya Allah. Itulah hajat kami, ya Allah, itulah hajat kami, ya Allah, itulah hajat kami, ya Allah. Dan mati kami itu nanti adalah mati sebagai seorang yang beriman, yang sempurna, untuk bersama-sama dengan Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhirnya di akhirat nanti, ya Allah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Takbir, Allah.
استقيموا واستووا. Aqimu sufufakum wa'tadilu. Lurus dan rapatkan saf.